Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel kecil ini, selamat datang, dan kepada mereka yang telah lama support channel ni, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang kembali. So hari ini kita nak sambung cerita kita dalam sesi yang lepas, iaitu bagaimana keadaan kami di Hospital Sungai Buloh. Okey, setelah sampai tu, sebenarnya saya rasa saya larat je berjalan kaki untuk dari tempat ambulans parking nak naik ke ward. Tapi nurse yang iring saya tu cakap, tak apa puan, kita ambil wheelchair je, kita naik kursi roda sebab puan kan Caesar, so kena jaga juga. Dia cakap, okey lah, saya pun iyakan je lah. Tak tahu kenapa lepas bersalin tu saya macam malas sangat nak argue, nak apa semua dengan orang. Saya ikut je lah. Lagipun yelah, kalau difikirkan memang betul lah benda tu, sebab Caesar tu benda yang bukan main-main kan. Okay, bila sampai ke kami dihantar ke tingkat 9, kalau tak silap saya itulah ward kanak-kanak. Saya rasa vibe dekat situ macam tak best, macam tak menarik, macam mana nak cakap, tak sama macam saya masuk ke PPUM. Saya bukanlah nak bandingkan antara dua hospital ni, tapi ini adalah dari perspektif saya, review saya yang jujur. So kalau ada siapa-siapa yang ada dalam bidang ini ataupun dalam kementerian or whatsoever, bolehlah majukan, orang kata, penambahbaikan lah untuk hospital tersebut. Okey, saya pun buat apa orang kata, teguran secara rasmi lah. Okay. So bila saya masuk tu, saya disambut oleh satu nurse. Nurse tu saya rasa orang Sabah, daripada slang dia bercakap. Yang menyambut saya tu okey, dia okey. Bila baby menangis, dia kata, puan nak susukan dulu ke? Susukanlah dulu. And then bila saya dah dapat katil, dia yang bawa saya masuk ke bilik tersebut. Bilik tu betul-betul depan kaunter tu je. So dia yang orientasikan saya dekat mana bilik air, dekat mana sinki, dekat mana kedudukan katil dan sebagainya. Saya rasa macam dia tu dah pernah masuk khusus untuk handle blind ke apa, saya tak pastilah. Tapi memang baguslah nurse tu. Saya lupa nak tanya nama dia apa. Dan saya, kalaulah tiba-tiba dia yang menonton ni, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya sangat selesa dengan dia. Saya seronok sangat dapat orang yang macam dia. Okey, dan saya harap dia terus kekalkanlah momentum tersebut. Kalau ada lagi blind lain yang datang yang jadi passion kat sana, layanlah dengan cara tersebut, memang bagus. Okey, so saya pun masuklah ke bilik tersebut. Kami ditempatkan dalam satu bilik tu 3 orang. Yang seorang tu dia dah lama duduk dalam ward tu sebab anak dia ada masalah paru-paru, sebab anak dia lahir awal, 6 bulan lebih kot dia lahir. Yang seorang lagi tu saya tak pasti dia tu masuk, dia taklah lama sangat tapi dia lebih dulu daripada saya. Okey, katil saya di tengah-tengah, so baby cot akan duduk di sebelah katil kita lah. Okey, so baby saya ni disebabkan masalah penurunan berat badan, diorang akan ambil baby saya setiap 2 jam sekali kalau tak silap saya, untuk diorang bagi susu formula. Dan bila saya salin pampers pun, diorang tak bagi saya buang pampers tu sebab diorang nak timbang pampers tu katanya. Mungkin diorang nak tahulah kot banyak mana baby dah buang air kan. Okey, masa yang mencabar pun tiba, lebih kurang dalam pukul 2 lebih kot tak silap saya lupa sangatlah pukul berapa. Ada seorang nurse, dia datang dekat saya. Dia bukan datang dekat saya, dia bercakap tu jauh lah juga daripada saya. Maksudnya semua orang dalam bilik tu boleh dengar apa yang dia cakap. Dia cakap macam ni, Puan tak nak balik ke puan? Kita orang boleh je jaga baby puan. Puan baliklah berehat kat rumah. Kat rumah selesa sikit, puan nak baring, puan nak buat apa-apa. And then baby ni tak apa, biar kita orang jaga. Kita orang boleh jaga kat sini. Baby ni nanti tak adalah puan stres sangat dengan baby. Saya macam, something wrong ke apa dengan nurse ni? Baby tu anak saya. Saya sayang baby saya. Bukannya saya lahirkan baby saya tu dalam keadaan saya tak nak baby tu. Kalau saya tak nak baby tu, of course lah saya bagi je orang lain jaga ataupun bagi je kat orang senang. Masalahnya saya memang menantikan kehadiran baby tu dan saya memang bersedia untuk bersusah payah untuk baby. Saya pun macam, kenapa? Mula-mula saya tak dapat tangkap lagi lah maksud dia apa
apa dia nak sebenarnya. Lepas tu saya kata, tak apalah nurse, saya okey je, saya boleh. Saya tak pasti itu nurse atau bukan, tapi saya rasa dia nurse lah, sebabnya dia sentiasa ada dekat situ. Tak tahulah kalau dia doktor, tapi doktor selalunya baik-baik je kan. Saya tak pastilah dia nurse atau doktor sebab saya tak nampak dia. Lepas tu dia cakap lagi, Puan tak nak balik ke Puan? Dah banyak kali sangat dia tanya saya, 2-3 kali soalan yang sama. Saya pun macam, saya dah faham maksud dia. Maksudnya dia tak nak saya ada dekat situ, dia nak suruh saya balik. So saya dah agak dah apa sebab dia nak suruh saya balik, tapi saya saja nak dia cakap sebab dia apa. So saya cakap, Puan nak suruh saya balik ke? So dia cakap, tak adalah Puan, kita orang kat sini busy, kita orang tak ada masa nak assist Puan, kita orang tak boleh assist Puan 24 jam. Saya macam menyirap lah darah saya. So saya dah lah bawa lepas bersalin, baby saya ada masalah kuning, masalah penurunan berat badan, saya dah stres dah. Lepas tu kau tambah lagi dengan kau punya cara cakap ni semua, dengan tambahkan stres kita kan. So saya cakap, Puan nak assist saya apa? Puan nak assist saya apa? Saya dah tahu dah semua toilet semua kat mana. Saya rasa saya tak perlu pun assistant yang sentiasa dengan saya. Saya cakap macam tu dengan dia. Lepas tu dia macam terdiam dan dia belahlah, dia tinggal. Okey. Itu dah buat saya stres. Tapi bila orang dah usik perasaan kita, emosi kita sekali, kita dah rasa tak sedap tau duduk kat situ. Kita rasa macam orang pandang kita rendah, orang pandang kita something wrong lah. Dekat PPUM pun saya tahu nurse-nurse dia takut saya tak boleh jaga baby sebab saya blind. Tapi cara dia orang tu lebih polite lah. Saya tak boleh salahkan orang kenapa orang takut sebab orang tak biasa dengan blind. So dia orang tak tahu blind ni apa yang blind boleh buat, apa yang blind tak boleh buat. Itu pengalaman saya berada di hospital, mungkin itu adalah satu awareness lah kepada nurse dan doktor tentang blind patient. Tambah pula saya seorang, saya tak ada assistant, saya tak ada penjaga, saya tak ada waris bersama saya. At least diorang tahu yang blind boleh uruskan baby. Jadi dekat PPUM sana dia cuma cakap macam ni, Puan, bila dia hantar baby dekat saya, dia cakap macam ni, Puan, kalau Puan nak angkat baby ke, nak letak baby ke, Puan panggil je kita. Sebab Puan tak nampak kan, saya takut nanti baby terjatuh ke apa, nanti susah. Okey, bagi saya walaupun itu satu orang kata ayat yang bagi sign yang you rasa blind tak boleh buat, at least you ada polite-nya. So saya masih lagi boleh terima walaupun saya stres jugalah, terusik jugalah emosi saya dengan kata-kata macam tu. Tetapi saya kena faham yang bukan semua orang faham blind. Jadi bila you polite macam tu, jadi saya pun rasa macam okeylah dia tak faham blind, so tak apa, saya okey lagi. Saya boleh sabar, saya boleh bertahan. Tapi yang dekat Sungai Buloh ni, bila dia cakap macam tu, sorry lah saya mention nama hospital sebab saya rasa benda tu orang perlu tahu dan especially sesiapa yang terlibat dekat sana tu perlu aware dengan apa yang staff dia cakap, macam mana attitude staff dia kepada patient. Tak kira lah patient tu siapa, dia blind ke, dia sempurna ke, dia apa ke, you kena bagi layanan yang sama rata sebab saya berada dalam bidang ini. So memang kau silap lah kau buat kat aku. Lepas tu saya rasa stres sangat. Saya nangis seorang-seorang, saya rasa tak best. Sebab saya kan pergi sana sehelai sepinggang. So saya tunggu orang hantar barang-barang saya. Orang hantar barang-barang saya lah sebab baby tak perlu barang lah sebab cuma perlu pampers sahajalah. Macam hospital, dekat hospital dia tak perlu pakai baju pun, dia kena bedung dengan kain hospital tu kan. Okey, habis satu bab. Saya tunggulah kawan saya hantar barang saya malam tu sebab suami saya tak ada masa tu, suami saya outstation. Saya minta kawan saya hantar. Bila kawan saya hantar, saya dah ceritalah dekat kawan saya, nama dia Diana. Saya cerita kat Diana apa yang berlaku. So Diana macam
dia bengang lah sebab Diana ni dengan saya, kami duduk satu hostel, satu apartment dekat UiTM dulu. So Diana ni dah tahulah apa yang saya boleh buat, apa yang saya tak boleh buat. So Diana cakap lah, apa masalahnya kak? Adalah dia menzahirkanlah rasa tak puas hatinya. So bila dia datang malam tu, dia kata dia nak tengok keadaan dalam ward tu macam mana. So dia minta dengan guard dia nak masuk. Sebab sepatutnya dia tak boleh masuk, tambah pula dia bukan family saya kan. Tapi dia cakap je lah sepupu. So dia cakap nak hantar barang dekat saya blind, boleh tak dia nak masuk. So guard bagilah saya masuk. Bila dia bawa barang-barang saya lah, barang-barang saya letak dalam luggage lah barang-barang tu supaya senang kan. Ada lagi nurse malam pula. Saya rasa dia tu nurse malam lah. Nurse malam ke nurse petang? Nurse malam kot sebab dia baru masuk bertugas masa tu. Saya tak tahulah, mungkin dia orang ni dah bercerita lah sesama dia orang. Ada blind patient, dia blind patient tak nak balik segala bagai kan. So bila Diana datang hantar barang kat saya, Diana masuk je jumpa saya bawa beg saya tu. Ada seorang nurse ni, dia datang kat saya, dia kata, Puan tak nak balik ke Puan? Dengan belagaknya, dengan suara yang tingginya, dengan ya Allah, saya cakap, saya tak tahulah sebab saya tak nampak muka dia, tapi Diana cakap dia nampak muka nurse tu. Dia cakap memang kerek gila nurse tu. Kalau Diana cakap kalau dia tak boleh sabar, memang dia pun rasa nak lawan balik nurse tu. Dia tanya saya, Puan tak nak balik ke Puan? Saya bengang, saya cakap apa? Tak nak. Saya matikan je ayat dia. Lepas tu dia cakap, Puan, kita orang boleh je jaga anak Puan. Puan tak nak balik. Kita boleh je jaga anak Puan. Puan tak nak balik ke Puan? Saya ulang lagi, tak nak. Lepas tu, dia tak boleh cakap apalah sebab saya tak cakap banyak, saya cakap tak nak. Dua perkataan je saya cakap, tak nak. Macam tu. So, dia pun terpaksalah keluar, terpaksa akur lah kan. Sebab bila setiap pemberi perkhidmatan ni, penyedia perkhidmatan ni, you kena bagi perkhidmatan yang adil dan yang sama rata kepada semua orang tanpa mengira blind atau wheelchair atau sebagainya. Dalam akta, you pun ada sebut akses kepada semua, termasuklah kesihatan, dan dalam Malaysian Standard 1184 pun ada sebut bahawa you kena bagi human assistant kepada disabled person. Kalau you tak dapat memberikan kemudahan yang baik kepada mereka, tak dapat memberikan akses yang sama rata kepada mereka seperti orang lain. So, saya tahu saya ada hak kat situ. Kalau dia banyak cakap, saya nak suruh dia keluarkan surat je mengatakan saya kena balik sebab ini. So, senanglah sikit nak bertindak kan. So, saya rasa itu hak saya. Tak kisahlah sebab doktor dekat KK dah cakap saya kena room in sekali macam sebab baby saya masuk ward. Jadi, bila saya kena room in, saya tak kisahlah saya ni blind ke, saya ni sighted ke, saya normal ke, saya wheelchair user ke, saya apa ke. You kena pakai SOP yang sama dekat setiap patient. Kalau anak kena room in, baby kena warded, ibu kena room in. You tak bolehlah kata, kalau mak dia normal, kena room in. Kalau mak dia mak dia blind, tak boleh room in. You tak bolehlah double standard macam tu. Itu namanya diskriminasi. You discriminate orang. Semangat kan saya bercakap hari ni. Dan bila kalau you rasa you kata you empati lah dengan kita yang blind ni, takut kita susah. You kena tanya dengan cara yang baik. Bukan you push kita untuk kita setuju dengan apa yang you syorkan. You boleh bagi pilihan. Puan, kalau Puan rasa susah, Puan boleh je kalau Puan nak balik, nak tinggal baby dekat kita pun boleh. Tapi kalau Puan nak duduk pun boleh. Bagi cakap macam tu, jadi hati kita pun senang. Kalau kita rasa kita tak boleh, of course kita akan memilih untuk balik. Tetapi bila kita rasa kita boleh, kita dah buat pilihan, you janganlah push kita pula untuk kita ikut apa yang you nak. Tak ada apa pun you kena assist saya pun. Pagi esoknya, orang yang sebelah tu, baby dia nak kena check mata. Dia cakap, saya dengar lah kawan sebelah tu tanya, nurse saya kena ikut ke baby ke bawah? Dia kata, tak apa Puan, kita yang bawakan baby ke bawah, Puan stay je dekat sini. So,
Apa bezanya yang nampak dengan yang blind? Kalau macam tu, yang nampak pun you yang bawakan baby ke bawah. Habis yang blind, you expect apa nak suruh blind bawa baby sendiri ke bawah ke? Sampai you rasa kalau kena assist blind tu, you rasa kena assist. Dan tak ada apa pun yang diorang assist saya, melainkan ambil baby saya, pergi bagi susu formula. Dan malam dia kata, malam dia cakap macam ni, dia kata, puan malam ni boleh tak kita yang jaga baby, puan rehatlah, biar kita je yang jaga baby. Okey, saya rasa okey lah kalau you nak jaga baby demi kebaikan baby, sebab malam-malam kan dia boleh jaga 2 jam sekali untuk bagi susu formula. Kalau kat rumah yelah kita yang bagi, tapi sebab you nak pantau, okey you jaga. Saya benarkan, saya bagi dia jaga baby malam. Tapi ini nurse yang lain lah yang cakap, nurse yang baik lah yang datang bercakap dengan saya tu. Okey, paginya doktor datang buat lawatan dekat setiap patient lah, pakar kanak-kanak katanya. Okey, bila datang dekat saya, of course doktor ni kan dia akan datang dengan satu pasukan, dengan nurse, dengan beberapa doktor yang lain dan sebagainya. Jadi bila datang dekat saya, doktor tu dia speaking English dengan nurse yang ikut tu. Yang bercakap lah. Masalahnya dia bercakap pasal baby saya dengan nurse tu, dia bincangkan pasal baby saya dengan nurse. Lepas tu saya bengang lah. Saya tak adalah bengang sangat, tapi saya, yelah kau dah cakap pasal, korang punya staff ni dah cakap pasal dengan aku daripada semalam lagi kan. So saya tu dia cakap macam ni, "Doctor, you can talk to me directly because I'm his mother. I'm taking care of him." Saya cakap macam tu. Lepas tu doktor kata, okey puan, sebenarnya anak puan macam ni. Barulah dia cakap dengan saya macam ni. Tapi at least doktor tu lembut lah, dia baik lah bercakap dengan saya, dia hormat lah. So dia cakap macam ni semua. Lepas tu mulalah kita orang bersembang. Doktor pun bercerita, tanya kenapa saya boleh jadi blind, apa sakit saya semua. So saya ceritalah dekat doktor penyakit saya apa whatsoever. Sebab doktor tu campur BM dengan BI. Of course lah kita akan campur lah BM dengan BI. Kita speaking lah juga kan. Bukanlah nak tunjuk kita pandai, tapi kita kena sesuaikan dengan keadaan tersebut. Lepas tu doktor tu pun tanya saya, puan pendidikan puan tahap mana? Sorry saya tanya. Saya cakap lah, doktor saya buat master, saya dah habis master, saya cakap. So doktor tanya, ya ke, puan belajar dekat universiti mana? So saya ceritalah kat dia, saya master dekat UM. Dia tanya saya bidang apa, saya kata dalam bidang public policy and management. Lepas tu saya cakap lah degree and diploma saya dekat UiTM. So dia kata, okey, no wonder lah puan boleh dia kata boleh bekerja dan sebagainya. So saya kata alhamdulillah lah, bukan saya seorang je doktor yang bekerja, ramai je blind lain yang bekerja, ramai je blind lain yang berpendidikan tinggi. Sebab saya nak diorang tahu yang blind ni taklah serendah yang diorang sangkakan. Okey, so lepas doktor tu beralih ke katil orang lain, adalah saya rasa dia nurse kot, dia datang kat saya, dia cakap, puan, kami minta maaf ya puan, kami sebenarnya bukan pandang rendah kepada puan atau kepada blind. Sebenarnya kami nak bantu puan je, dan kami tak nak susahkan puan. Kami minta maaf lah sebab kalau puan terasa dengan kami. Maknanya hal aku ni dah sampai satu watt ni lah dah sampai satu kaki tangan watt, semua tahulah hal aku dalam hati saya lah. So saya cakap lah, tak apa nurse, ini kerja saya memang bekerja dalam bidang ini. Saya bekerja dalam memberikan awareness kepada orang. So ini salah satu tanggungjawab saya lah, memberi kesedaran kepada kaki tangan puan berkenaan dengan blind dan kehidupan blind, saya cakap. So saya fikir, kenapa datang minta maaf dengan saya? Satu, agaknya seluruh kaki tangan ward ni dah tahu tentang saya, tentang blind semua kan. Saya ni blind, saya tak ada penjaga, saya duduk sini seorang, saya jaga baby, takut dia orang susah dan sebagainya. Yang kedua, saya rasa adakah sebab saya ni berpendidikan tinggi dan bekerja, so you datang minta maaf dengan saya? Macam mana dengan blind lain yang
tidak ada pendidikan yang tinggi. Katalah blind tu hanya SPM, ataupun blind tu tak pandai bercakap, diam, sedih, takut, ikut je cakap you all. Jadi you all tak adalah minta maaf kan, you all rasa apa yang you all buat tu betul lah. So saya rasa macam, ya Allah, saya ni jarang berurusan dengan hospital government. Okey, jadi saya rasa patutlah ex-bos saya tu sangat menekankan awareness di kalangan doktor dan jururawat. Sebab doktor dan jururawat ni orang kata frontliners lah. Jadi saya terkejut bila saya kena macam tu, saya terkejut. Ya Allah, dah tahun 2025 kot. Masih ada lagi ke orang yang berfikiran macam ni? Okay. Sebab apa? Sebab check up mengandung saya dekat private clinic. Jadi private ni dia lebih terbuka, dia tahu apa yang saya buat, dia bercerita dengan saya, cakap dengan saya direct. Macam dia melayan saya macam saya orang yang normal jugalah. Lepas tu saya check up untuk bersalin pun dekat PPUM. Saya bersalin pun dekat PPUM. Jadi bila dia orang treat saya tu macam saya pasien yang lain. Macam bila tak limat bius, tak limat pembedahan, apa yang saya kena buat dan sebagainya, dia orang cakap terus dengan saya. Tak ada pun takut saya tak boleh dan sebagainya. Cuma doktor bedah tu adalah cakap dengan saya, I guess puan tak bekerja lah ya puan. So saya kata, tak doktor, saya bekerja. Saya perlu kat MC. Oh, maknanya puan perlu kat MC lah. Ya, saya perlu kat MC doktor, saya bekerja. Saya cakap macam tu dengan dia. At least dia tanyalah dengan cara sopan, walaupun kadang-kadang benda tu macam melukakan hati kita. Kita faham, bukan semua orang faham, bukan semua orang tahu nak bercakap macam mana. So itu je lah saya rasa perkongsian saya untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bolehlah subscribe, komen, like and share. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.